A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa zidna ilma. Di insyaallah kita akan meneruskan pengajian dan syarahan bagi syarhil Imam Jalaluddin Al-Mahalli ala Matanil Waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi kita pada halaqah yang lepas kita dah habis pada bahagian Tartibul Adillah ataupun Ta'arudul Adillah. Dan jadi bila habisnya bahagian Tartibul Adillah dan Ta'arud Adillah, kita akan sampai ke bab akhir dan babul akhir dalam perbahasan kitab Al-Waraqat. Dan secara umumnya kitab buku-buku usul fiqh atau kitab-kitab usul fiqh dia akan menutup dia punya perbincangan atau menutup perbahasan usul fiqh ni dengan perbahasan al-mufti al-ijtihad dan juga al-mufti wal mustafti kan. Jadi disebut kat sini kan, al-mufti wal mustafti. Okey, sebab apa sebelum kita masuk tu kan, kalau kita ingat antara ta'rif ilmu usul fiqh, apakah dia ta'rif ilmu usul fiqh? Dia adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa halul mustafid. Dan usul fiqh ni lah sekali dia adalah kita mengetahui apakah itu dalail ataupun adillah ijmaliyah dan untuk fiqh, dan juga kaifiyatul istifadah. Dan kaifiyatul istifadah macam mana kita nak menggunakan dalail ataupun adillah ijmaliyah ni. Dan lah sekali adalah halul mustafid. Dan siapa mustafid dan siapa yang boleh nazar ataupun siapa yang mampu untuk istimbat ahkam daripada adillah ni kan, daripada Al-Quran, pada sunnah, pada ijma', daripada qiyas dan daripada semua adillah aqliyah lain lah. Antaranya qaulus sahabi kan, masuk juga al-istishab dan sebagainya, dan pada akhbarul ahad dan semua tu tidak lain ni tidak bukan adalah para mujtahid lah kan. So mustafid kat sini, dan mustafid ni daripada, kalau mustafid daripada adillah kan, orang yang mustafid daripada adillah yang boleh istifadah daripada adillah ijmaliyah, daripada adillah Quran sunnah ni, orang ni lah adalah mujtahidin. Dan itu adalah mustafid yang pertama kan. Dan dia lah yang boleh kita sebut sebagai mufti lah kan. Tapi layer bawah sikit lagi kan, orang yang boleh ambil yang mustafid yang kedua adalah mustafti. And dia orang, sebab mustafti ni apa? Mustafti ni dia tidak ada alat ataupun dia tidak ada kemampuan untuk nazar ke dalam adillah ni, dan ke dalam adillah Quran dan sunnah, dan juga dia tidak tahu langsung tentang adillah ijmaliyah kan. Maksudnya bila berlakunya ta'arud antara am dengan khas, dia pun tak tahu rupanya dalil ni ada am ada khas kan. Dia tak tahu dekat dalam nas ni ada mantuk, ada mafhum, ada mutlak, ada muqayyad, dan orang awam tak tahu kan. Tapi dia nak tahu hukum. Macam mana dia nak tahu hukum tu? Adalah dengan dia tanyalah mufti, dan jadilah dia seorang mustafti kan. Dengan dia menjadi mustafti, jadilah dia orang yang mustafid juga. And mustafid daripada istifadah dia bukan daripada dalil tu, tapi istifadah dia adalah daripada mufti. So dia sebut kat sini kan, qala al-muallif and wa min syaratil mufti and wa huwa al-mujtahid. Dan antara syarat untuk seorang tu menjadi mufti ataupun mujtahid, yang dimaksudkan dengan mufti bukannya sekadar mufti tapi yang dimaksudkan kat sini adalah seorang mujtahid lah kan. Bila disebut kat sini kan, pada zaman ni bila disebut kat sini mujtahid pada zaman ni, yang dimaksudkan adalah mujtahid mutlak lah kan. Mana kita tahu mujtahid ni dia bukannya satu martabah sahaja kan, dia ada maratib dia yang tersendiri. Yang paling tinggi dan paling a'la rutbah adalah siapa? Adalah mujtahid mutlak lah. Mujtahid mutlak ni maksudnya dia sendiri membuat jalan, dia membuat usul dia sendiri, dan dia sendiri membuat usul untuk nazar kepada adillah ni kan. Dia tengok adillah Quran dan sunnah, dia akan nampak okey, kita kena hamlul mutlak al muqayyad, okey, kita tak terima qaulus sahabi, okey, kita tidak terima istihsan. Tu jadi seorang mujtahid mutlak. Dia sendiri menebas jalan kan. Maksudnya kalau lah semak samun ke apa, dia tebas jalan, okey, inilah dia jalan untuk nazar ila adillah lah kan. Tapi maksudnya nak kata bukannya dia yang buat, tapi dia mengumpulkan kan. Sebab maksudnya kalau kita tengoklah sekali semua ilmu para sahabat kan, sahabat pun sendiri ada mazhab-mazhab tersendiri juga
And tapi last sekali, and tak ada last sekali. Tapi imam mujtahid mutlak ni dia mengumpulkan ilmu-ilmu daripada sahabat. Dia tengok macam mana sahabat beristinbat, and dia buat satu tarik dia tersendiri. Kan? So Imam Syafi'i ada tarik dia, Imam Abu Hanifah ada tarik dia, and semua tu sanad dia bersambung kepada Nabi SAW. And Imam Malik ada tarik dia, Imam Ahmad bin Hanbal ada tarik dia, and semua diorang ni adalah mujtahid mutlak, and diorang ni ada dia punya tariqah tersendiri, and dia ada manhaj tersendiri dalam istinbat dan istidlal lah. And so tu adalah mujtahid mutlak lah. And bawah dia sikit dia ada mujtahid muntasib. Kan? Maksudnya dia ni beza dia dengan yang pertama, maksudnya dari sudut kemampuan di ijtihad dia dah lebih kurang sama level lah, and dekat dengan mujtahid mutlak. And tapi beza dia adalah dia ijtihad dan dia jumpa jalan ijtihad dia sama dengan tarik yang dicapai atau tarik yang dilalui sama dengan mujtahid mutlak tu. Kan? So dia jumpa jalan yang sama. So dia tak kata dia taklid Syafi'i ataupun dia taklid Malik dan sebagainya. Tapi maksudnya ijtihad Imam Syafi'i tu sama dengan ijtihad aku. Kan? So mujtahid muntasib ni pada setiap mazhab adalah. Kan? Setiap mazhab ada. So antara mujtahid muntasib dalam mazhab Syafi'i antaranya adalah Ibnul Munzir. Kan? Dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Kan? Dan Ibnu Jarir at-Tabari. Kan? So kalau nama-nama ni, kan, maksudnya kita tak kenal dia ataupun kita tak kenal dia sebagai ada mazhab yang tersendiri, tapi dia punya tarik ataupun dia punya manhaj dalam istidlal sama dengan Imam Syafi'i. Kan? So tu mujtahid mujtahid muntasib lah. So bila bawah sikit daripada mujtahid muntasib, kan, dia ada apa? Dia ada mujtahid al-mazhab. Kan? So mujtahid mazhab ni dia maksudnya dia sendiri dia masuk, dia maksudnya dia menisbahkan ataupun dia ni mujtahid tapi dia berada dalam kerangka mazhab tu. And dia tak akan keluar daripada ijtihad imam mazhab. Kan? So kalau dalam mazhab Syafi'i, kan, antaranya adalah Al-Buaiti, kan, Ar-Rabi', dan lain-lain lah. Tu antara mujtahid al-mazhab. Dan martabat yang paling rendah sekali, kan, adalah mujtahidul futiyah atau mujtahid ifta'. Antaranya dalam mazhab kita dia adalah Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i lah. Kan? Tapi maksudnya dalam masa yang sama, mujtahid mutlak ni dia bukannya terhad kepada 4 lah. Dan sebab apa? Sebab banyak juga mujtahid mutlak yang lain yang datang selepas tu lah. Dan ada juga waktu zaman Imam Malik, antaranya kalau Imam Syafi'i dia sebut, tak silap dia kata Imam Lais afqahu min Malik. Dan Imam Lais ni lebih faqih daripada Malik. Tetapi dia punya tilmiz dia, tilmiz dia tidak lam yudawin mazhabahu. Maksudnya mazhab dia tidak dijaga sebagaimana tilmiz Imam Malik lah. Kan? Hatta maksudnya disebut apa nama dia? Ibnu Rif'ah Asy-Syafi'i. Ibnu Rif'ah ni anak murid Ibnu Daqiq al-Aid. Dia sebut ajma'al ulama, kan? Ulama telah berijma', ulama pada zaman tu lah. Time tu sekitar zaman 600 lebih kot, ataupun 700 lebih Ibnu Rif'ah. Tak silap sekitar 700 lebih. And ulama berijma' bahawa Imam Al-Izz bin Abdus Salam sebenarnya dah sampai ke kategori mujtahid mutlak. Tapi dia tidak mendakwa ataupun dia sendiri tidak mendakwa yang dia ni mujtahid mutlak lah. Tapi maksudnya kalau dari segi keilmiah dia dah sampai ke tahap mujtahid mutlak lah. Ada juga yang mengatakan Ibnu Daqiq al-Aid pun sebagai mujtahid mutlak. Tapi Ibnu Daqiq al-Aid last sekali dia ikut pada dia taklid kepada mazhab Syafi'i lah. Di mana Ibnu Daqiq al-Aid sebelum tu dia mazhab Maliki, kemudian dia pindah ke mazhab Syafi'i. Okey, tapi maksudnya yang dimaksudkan dalam ni bila disebut syartul mufti wa huwa al-mujtahid, yang dimaksudkan kat sini adalah mujtahid mutlak, an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Dan syarat utama untuk menjadi seorang mujtahid mutlak adalah dia mestilah mengetahui, mestilah alim. Alim tentang apa? Mestilah kena alim tentang fiqh. Sebab lah sekali dia nak apa? Sebab dia nak keluarkan hukum syarak, hukum fiqh. So mestilah, tak boleh tidak, dia mestilah tahu tentang fiqh. So ulama khilaf, adakah dia kena tahu semua furu' fiqhiyah? Adakah dia kena tahu semua jenis furu' dalam mazhab tu barulah dia boleh jadi seorang mujtahid? Tidaklah. Untuk menjadi seorang mujtahid bukanlah syarat dia kena menghafal semua furu' fiqh dalam mazhab. Tapi syarat dia adalah dia kena ada alat
ataupun dia kena aliman bil fiqhi bil quwwah. Bil quwwah ni maksudnya dia ni ada kemampuan untuk menghasilkan ulum syarak tu hukum fiqh tu tersendiri, kan. Bil quwwah maksudnya dia ada, di sini ada kemampuan. Kalau nak tahu satu hukum ni, dia tahu nak rujuk mana, dia tahu nak kena tengok dalil yang mana, kan. So bukan syarat untuk dia menghafal semua furu', kan, tapi syarat dia adalah dia kena tahu dan cara untuk mencapai kepada hukum tersebut lah, kan. So kat sini aliman bil fiqhi aslan wa far'an. Dan apakah yang dimaksudkan dengan asal kat sini? Kan? Adakah yang dimaksudkan dengan aslu kat sini, aslul fiqh ataupun usul fiqh? Tidaklah. Yang dimaksudkan aslan wa far'an kat sini adalah qawaidul fiqh. Dan qawaidul fiqh di mana satu kaedah di bawahnya ada banyak-banyak furu'. Dan antaranya apa? Dan kalau ikhwah tahun 4 belajar dan qawaidul fiqh yang paling basic lah, al-umur bimaqasidiha, al-yaqin la yazulu bisyak. Dan ataupun yang lebih khusus kepada bab-bab fiqh tertentu, dawabit fiqhiyah. Contohnya al-aslu fil abda' at-tahrim. Al-aslu bila berkaitan dengan hukum hakam berkaitan nasal adalah haram. Al-aslu fil amwal al-hurmah, kan. Isu kalau kita nak ambil harta orang lain, kan, al-aslu dia adalah haramah untuk kita ambil harta orang lain. So untuk menjadi seorang mujtahid dia mesti menguasai qawaid fiqh dan juga furu' fiqhiyah lah. Khilafan wa madhaban. And so khilaf, apa yang dimaksudkan dengan khilaf? Dia kata dimaksudkan dengan khilaf kat sini adalah khilaf antara mazahib fiqhiyah, khilaful ali, kan. Dalam satu permasalahan, kan, dia mungkin tahu mazhab Syafi'i, kan, maksudnya sebab dia belajar mazhab Syafi'i dari kecil. Tapi tak cukup, kan, tak cukup dengan sekadar dia menguasai mazhab Syafi'i, dia mesti kena tahu juga khilaf mazahib lain dalam satu masalah tersebut, kan. So khilaf bila sebut khilaf, maksud dia adalah khilaf dengan mazhab Abu Hanifah, dengan mazhab Malikiyah, dengan mazhab Hanabilah. Dan apakah pendapat mazhab dalam itu, dan juga apakah juga mazhab lain punya pendapat ataupun hukum dalam mazhab tersebut. Dan itu khilaf. Yang kedua adalah mazhaban, dan iaitu khilaf dakhilil mazhab. Dan ada berapa akwal dalam satu masalah ni, kan. Manakah dia asah, manakah dia muqabil asah, dan ada berapa aujuh dalam satu permasalahan. And so maksudnya untuk menjadi mujtahid dia kena tahu benda ni lah. Dan benda ni dia tak boleh lari. Dan sebab dah sekali mujtahid ni dah sekali dia nak apa? Dia nak mengeluarkan ataupun dia nak mentahsilkan az-zann bi hukmin syar'i. Dan maksudnya hukum syar'i yang keluar dari mujtahid ni dah sekali dia adalah hukum zanni, dia bukannya hukum qat'i. Dan di mana maksudnya boleh berlaku khilaf dalam hukum yang dikeluarkan tersebut. Khilafan wa madhaban ay bi masailil fiqhi qawaiduhu, dan bi masail fiqhi qawaidihi wa furu'ihi wa bima fiha min al khilaf liyadhhaba ila qawlin minhu wa la yukhalifuhu bi an yuhditha qawlan akhar. And so dia kena tahu kaedah fiqhiyah dan juga furu' fiqhiyah, dan juga wa bima fiha min al khilaf, dan khilaf dengan mazhab-mazhab lain, supaya liyudhiba ila qaulin minhu wa la yukhalifuh, dan supaya hukum yang dikeluarkan, kan, maksudnya pendapat ataupun hukum dia punya ijtihad dia tu akan bertepatan dengan apa yang dalam khilaf mazhab tersebut lah, kan. Supaya contoh kalau dalam satu permasalahan ada dua qaul, dan dia tidaklah berlaku dia buat qaul yang ketiga, and ihdatsu qaulin salis. Dan sebab apa? Sebab bila ulama bila ulama pada zaman-zaman sebelum ni dia dah istiqrar pada permasalahan ni ada dua qaul sahaja. And so sebenarnya dia dah ijma' ulama kita boleh katakan, ataupun itu adalah ijma' dimni. Kita boleh katakan bahawa ulama sebelum ni telah berijma' bahawa al-haq ataupun dah sekali dia mesti akan pada dua qaul ni sahaja. Sama ada qaul awal ataupun qaul tsani. Dia tidak akan ada qaul yang ketiga. So kalau siapa yang tak mengetahui ataupun siapa tak menguasai khilaf, siapa yang tidak menguasai ijma' juga dalam masalah ni, dan ijma' ni maksudnya dia adalah hukum yang qat'i, yang tak boleh mukhalafah, dan dia tak boleh, siapa yang tak mengetahui khilaf dan tidak mengetahui mawaqi' wal ijma', sekali dia boleh, bila dia keluarkan hukum pada tempat yang ketiga, boleh mengeluarkan masalah ataupun qaul yang ketiga, maka sebenarnya dia dah melanggar ijma' dalam masalah tu lah. Yudhiba ila qaulin minhu, apa minhu ni kembali ke mana, apa dia a'in ila madha, ila dhalikal khilaf wa bima fiha minal khilaf kat belakang tu, liyudhiba ila qaulin minhu ay dhalikal khilaf
wala yukhalifuhu, kan, wala yukhalifu dhalika al-khilaf bi an yuhditha qawlan akhar, kan. Dia tidak melanggar ataupun dia tidak menghancurkan khilaf tu dengan dicipta satu qaul baru lah, kan. Ihdath qaulin salis, ini adalah satu perbahasan dalam ilmu usul fiqh jugalah. Listilzami ittifaqi min qablihi li'adami dhahabihim ilaihi ala nafihi. Dan sebab apa? Sebab ulama yang sebelum ni telah ittifaq, kan. Ulama sebelum ni telah ittifaq bahawa tidak ada qaul lain daripada dua qaul tu sahaja contohnya, ataupun daripada tiga qaul, kan. Dia tidak akan keluar daripada tiga qaul. Dan al-haq tu imma an yakuna al-qaul awal al-thani aw al-thalith. Dan manakala qaul rabi', amal qaul rabi', maksudnya itu dah keluar daripada al-haq lah. Seterusnya, wa an yakuna kamilal alati fil ijtihad. Selain daripada aliman bil fiqh, selain daripada dia mengetahui permasalahan fiqh sama ada qawaid dan juga furu', dia juga mestilah menguasai ilmu alat. Apakah alat-alat yang diperlukan untuk ijtihad? Arifan bima yahtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Dia mestilah kena makrifah, kena ada penguasaan yang tinggi, terhadap ilmu-ilmu yang diperlukan untuk istinbat, minan nahwi wal lughah wa ma'rifatir rijali rawin. So kata kat sini terutamanya antara ilmu alat yang diperlukan adalah nahwu, ilmu nahwu was sarf. So ulama ada sebut, apakah syarat untuk mujtahid mutlak ni? Dia punya tahap kemampuan bahasa dia apa? Tahap kemampuan bahasa dia tak payah nak sampai ke tahap Al-Khalil atau Sibawai. Dia tak semestinya sampai ke tahap tu. Tapi bawah sikit daripada tu pun dah okey. Dia kena mutawassitin lah, mutawassit pada ilmu nahwu was sarf. So kata kat sini an-nahwi wal lughah. So nahwu tu dah, lughah dah. Tapi kenapa ada lughah lagi? So yang dimaksudkan dengan lughah kat sini adalah al-mufradat. Al-mufradat lah. Maksudnya bila ditanyakan kepada dia, apakah yang dimaksudkan dengan qur'u? So dia boleh mengatakan bahawa al-qur'u imma at-tuhr wa imma al-haid. Maksudnya dia tahu mufradat lughah ni, mufradat dia. Itu dia maksudkan dengan al-lughah. Wa ma'rifatir rijali rawin lil akhbar li ya'khudha bi riwayatil maqbul minhum dunal majruh. So dia kata wa ma'rifatir rijali rawin. So kat sini selain daripada menguasai ilmu nahwu saraf, dia juga mesti ada pengetahuan dan mestilah juga dia menguasai ilmu ar-rijal yang meriwayatkan hadis, ya'khudha bi riwayatil maqbul minhum, supaya bila dia ambil satu hadis tu untuk dia beristinbat ataupun untuk dia beristidlal daripada hadis tu, maksudnya orang yang diambil tu daripada orang-orang yang mausuk lah. Tapi maksudnya syarat ni diletak, ataupun syarat-syarat ni maksudnya dikeluarkan syarat ni bila dia tengok balik ahwal ataupun ahwal, bila kita sebut mujtahid mutlak, kita boleh katakan dia ni orang yang pada zaman-zaman awal lah, contoh Imam Syafi'i, Imam Malik. So diorang sendiri adalah hujah dalam ilmu rijal lah antaranya. Sebab diorang sendiri hidup pada zaman tu. Pada zaman, kalau contoh Imam Syafi'i, dia lahir pada 150 dan dia wafat pada 204 Hijrah. So maksudnya pada zaman tu masih belum ada lagi Imam Bukhari, untuk apa? Untuk menapis pada rijal. Maksudnya kita tabaqah muhaddisin masih belum sampai lagi ke zaman tadwin sunnah. Betul tak? Siapa? Tapi maksudnya nak kata kat situ, kalau pada mujtahid mutlak pada zaman tu, dia punya level dia adalah dia sendiri kena tahu rawi ni adakah dia ni siqah, adakah dia ni apa, dia ni makzub ke, adakah dia ni apa, mungkar dan sebagainya. Manakala yang datang selepas tu, tabaqah-tabaqah yang datang selepas tu, dia boleh iktimad kepada muhaddisin. Maksudnya bila tengok hadis ni, dia boleh tengok Yahya ibn Ma'in cakap apa, wasaqahu ibn Ma'in, ataupun dha'afahu al-Bukhari. Itu tabaqah-tabaqah yang datang lepas tu. Tapi maksudnya dia nak kata kalau nak sampai level mujtahid mutlak, dia sendiri, pada Imam Syafi'i contohnya, Imam Malik sendiri, dia sendiri boleh kenal rijal-rijal tu lah. Liyakhudha bi riwayatil maqbul minhum dunal majruh. Wa tafsiril ayatil, dia juga selain daripada ma'rifatul rijal, dia hendaklah juga mengetahui, dia hendak menguasai tafsirul ayatil waridah fil ahkam wal akhbaril waridati fiha. Ayat-ayat ahkam, dia kena tahu ayat-ayat ahkam, apakah tafsirnya, apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ni, dan juga al-akhbar dan juga ahadisul ahkam, liyuwafiqa dhalika fi ijtihadihi wa la yukhalifuhu. Dhalika ni kembali kepada apa? Zalika ni kembali kepada ayatul ahkam dan juga ahadisul ahkam tu lah. Kalau kita boleh baca liyuwafiqa ijtihadahu,
fi dzalika ataupun fil Quran wala yukhalifuhu, supaya ijtihad dia tidak melanggar ayat-ayat ahkam dan tidak menyimpang daripada jumlah ayat-ayat ahkam dan juga hadis-hadis ahkam tersebut. So ma dzakarahu min qawlihi 'arifan min jumlati alatil ijtihad wa minha ma'rifatuhu biqawaidil usul wa ghairi dzalik. Dan di antara alatul ijtihad juga apa yang mujtahid ni kena ada adalah, kan, kat sinilah baru datang qawaidul usul. Dan qawaidul usul ni inilah yang dimaksudkan dengan ilmu usul fiqh, kan, wa ghairi dzalik, dan juga ilmu-ilmu lain lah. Dan di antara ilmu-ilmu lain adalah ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan. So Imam As-Subki dia kata, Imam As-Subki dia sebut dia kata seorang tu, dan al-faqih al-mujtahid ni dia tidak sampai menjadi seorang faqih mujtahid dan sampailah ilmu nahu, saraf, ilmu ma'ani, ilmu bayan ni dan juga ilmu usul fiqh ni menjadi dia punya sajiyatan lahu. Dan sajiyah ni maksudnya dah jadi dalam dunia darah daging lah. And dia dah jadi, kalau apa, and kalau ngigau pun boleh ngigau ilmu usul fiqh, kan, ngigau pun boleh jumpa syekh dan sebagainya, kan. Kalau apa, anda pernah baca Syekh Fauzi Kunati, dia sebut, kata hasil sebenar apa ulama Azhar ni, kan, sepatutnya semua dia boleh sepatutnya, kan, hasil sebenar ulama Azhar ni, dia patutnya dia boleh mensyarahkan Alfiyah Ibnu Malik tu sambil minum syai lah. And dia letak, dan sepatutnya kalau maksudnya untuk yang takhasus dalam ilmu lughah, contohnya dia boleh syarah Alfiyah Ibnu Malik tu sambil minum syai. Maksudnya alat tu lah, cepat kedai kopi boleh cerita. Contoh kalau orang minat minat bola, kan, tak tahulah, kan, ni tak ada apa min babi takrib lah kot, kan. Minat bola contohnya, dia tengok match bola tu sekali je, kan, 90 minit tu sekali jalan. Tapi lepas tu dia boleh sembang, dia boleh tarik semua, kan. Oh, ni baru transfer masuk sini, and ini dia beli dengan berapa juta, and ini sebelum ni dia punya sejarah dia apa, manager ni dulu sebelum ni masuk apa kelab mana dan sebagainya. Faham tak? Datang semua ilmu rijal dia, dan datang dia sebenarnya dan tafsir kenapa dia main macam ni, patutnya dia punya strategi macam ni dan sebagainya. Dan dia jadi sajiah, dia jadi malakah dia dah. Dan sebut je apa kelab, terus istihdar dah semua. Dan semua ilmu rijal, dan semua dia punya aujuh dia. Oh, rupanya dia buat macam ni, ada dia punya takwilan dia. Sebabkan dia punya tim lawan dia tu, faham tak? Tahu, maksudnya dia tak payah tahdir pun. Dia tak payah apa nak kena sebelum pergi kedai kopi tu, buka dulu website dan tengok dulu review apa YouTuber apa. Berada botak tu contohnya, kan. Tak ada, dia sendiri dah. Dia dah ada tafsiran dia sendiri. Kan, dengan dia apa? Dia hidup dengan ilmu bola tu lah. Kan. Maksudnya macam tu lah, maksudnya nak sampai ke tahap sajiyah tu. Kan, kita tahu ilmu usul fiqh, kan, tahu dia semua perbahasan dia. Dia tahu dia punya pintu masuk dan pintu keluar dia. Apa dia punya faedah ataupun samarah daripada khilaf dalam usul, contohnya lah. Kan. Jadi maksudnya nak kata macam tu lah. Kan, maksudnya nak kata benda tu tak mustahil. Kan, benda tu boleh, benda tu logik. Kan, kalau lah kita kiaskan ke benda yang lagi dekat dengan harian kita, rupanya oh, boleh je. Kan. Untuk kita rasa stres, kita nak hilangkan stres dengan kita tengok bola contohnya. Kan, tapi kalau ulama rasa stres, nak buang stres dia dengan baca kitab. Kan, baca kitab, dia nampak nama seorang, dia terus. Kan, untuk kalau orang sejarah, contohnya dia nampak nama Izzuddin bin Abdul Salam, kan, dia terus, oh, Ibn Abdul Salam ni dia hidup pada zaman apa, dia hidup pada zaman Mamalik Bahriyah, kan, contohnya pada waktu tu bergaduh antara Zahir Baibars, kan, dengan apa, dengan Saifuddin Qutuz, dan apa yang berlaku waktu tu tengah ada perang dengan Mongol dan sebagainya. Faham tak? Saya nak kata sajiyah, benda tu dia boleh kait-mengait, kan. Semua tu dia punya riadah akliyah dia lah. Okay, biqawaidil usuli wa ghairi dhalik. So tu habis pada isu, dan pada isu mujtahid ataupun mufti lah, yang disebut sebagai mufti kat sini. Yang kedua, bila kita sebut tadi, macam mana mufti ni adalah mustafid daripada nusus, and so orang yang mustafid daripada mufti siapa? Dia adalah al-mustafti. Wa min syaratil mustafti an yakuna ahla taqlid, ataupun sebahagian nuskhah disebut an yakuna min ahli taqlid. Antara syarat mustafti ni adalah dia hendaklah di kalangan orang yang taklid. Fa yuqallidul muftiya fil futya. So dia ni adalah orang taklid. Dia bukan, dia tak sampai level ijtihad lagi. Jadi maksudnya
bila kita tahu martabat ijtihad ni, and mujtahid ini bukannya satu tabaqah, bukannya satu tahap, and so maksudnya boleh jadi dia adalah mujtahidul futiyah. So orang mujtahid yang peringkat bawah ni, untuk mujtahid yang atas dia kira level muqallid lah, untuk mujtahid yang atas pada dia. And tapi maksudnya untuk orang awam ataupun tulabul ilm, and walaupun kita belajar fiqhul muqarrar dekat dalam apa fiqhul muqarrar dekat kuliah, and dia tidak menjadikan kita terus mujtahid tarjih, and kita tak boleh nak terus okey kat sini aku nak pakai qaul Imam Malik dalam isu ni contohnya. And melainkan apa? Melainkan kalau kita tengok fatwa Malaysia kata okey kalau dekat Mekah kita boleh pegang qaul Imam Malik. And bila bersentuh dengan apa perempuan tak batal wuduk contohnya. So maksudnya dia bukanlah kita sendiri yang mentarjihkan. Tapi kita last kali kita mentarjihkan, kita adalah muqallid kepada qaul mufti dalam masalah tu. And bukannya kita sedap-sedap kita untuk memilih. And kita melainkan kalau kita sampai ke level mujtahid tarjih, and kita boleh tarjih bainal ara', and maka waktu tu ahlan wa sahlan. And maksudnya kita dah sampai ke level apa? And kita tahu semua ilmu lughah tu. And kita dah tahu khilafan wa far'an, and usulan wa far'an, khilafan wa mazhaban. And Okey, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dia adalah imam dalam mazhab Hambali. So maksudnya setiap tarjihan dia, and walaupun kita nampak kuat, oh dalil ni kuat dan sebagainya, tapi hakikatnya dia adalah tarjih ala mazhab Hambali. And so maksudnya apa-apa kalaulah kita dengar syarah kata inilah awfaqu bi kitabillah, hadza huwal al-qaulul haq fil mas'alah contohnya, sebenarnya itu adalah ikut mazhab dia. And ikutlah mazhab, contoh yang kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tarjih itu ada tarjih pada mazhab Hambali. And sebab apa kalaulah kita baca fiqh muqarrar lain, contoh dalam Bidayahul Mujtahid, dia pun ada tarjih dia juga. And so tak nak ikut yang mana satu. And tarjih dia ni zonni, tarjih ni pun zonni. So apa yang menjadikan anda utamakan ni dibanding yang lain? Faham tak? So maksudnya macam itulah. And isu dia maksudnya kalau kita ikut tarjih pada satu ulama, lah sekali dia akan tarjih ikut mazhab dia. And so dia kata kat sini, wa min syartil mustafti an yakuna min ahli taqlid fa yuqallidul muftiya fil futiyah. And so dia hendaklah taklid mufti dalam fatwa mufti tersebut. Fa illam yakun asy-syakhsu min ahli taqlid bi an kana min ahli al-ijtihad falaysa lahu an yastafti. Kama qala wa laysa lil 'alimi ay al-mujtahid an yuqallida li tamakkunihi min al-ijtihad. So kalaulah dia ni bukan daripada ahli taqlid, dan sama dia ni adalah mujtahid futiyah atau mujtahid fatwa atau mujtahid mazhab atau mujtahid muntasib atau mujtahid mutlak, so dia tak boleh taklid daripada orang mujtahid yang lain. Sebab apa? Sebab dia sendiri ada kemampuan, dan dia sendiri ada kemampuan untuk tahsilu az-zann bi hukmi syar'i, dan dia sendiri ada kemampuan untuk menghasilkan hukum tu sendiri. Sebab tu dia ada kaedah, dan sekali dia akan kembali kepada kaedah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. And setiap satu ijtihad dalam satu masalah dia tidak akan dipatahkan dengan ijtihad yang lain lah. Sebab kedua-dua tu adalah pada zon yang sama. Dua-dua tu pada zaman, dua-dua tu dia bukannya satu qat'i pada, kalau dua-dua zon ni, so bila dua-dua zon ni, maka dia tak boleh untuk, dia tak adalah murajjihat. Okay, so ijtihad maksudnya untuk mencapai kepada rutubatul ijtihad, and maksudnya nak kata kalau kita tengok dia punya ilmu dia punya syarat yang ulama letak, and sangat tinggi lah, and kena makrifah rijal, kena makrifah semua tafsirul ayatul ahkam. Ada sebagian ulama dia kata tak cukup untuk sekadar tak makrifah ayat ahkam dan hadisul ahkam, kena hafal juga, tak boleh tidak kena hafal Quran sunnah, kena hafal Quran, kena hafal sunan, kena hafal semua, barulah boleh nak kira sebagai ijtihad. So maksudnya untuk mengumpulkan semua tu dalam seorang, pada zaman sekarang ni dia maksudnya susah, ma yuqaribul mustahil. Tapi sekarang ni maksudnya dia punya badil dia, badil dia adalah, kita boleh katakan boleh jadi badil dia adalah ijtihad al-jama'i. Maksudnya dikumpulkan kat situ para mutakhassisun, ada mutakhasis dalam ilmu hadis, ada mutakhasis dalam ilmu tafsir, mutakhasis ilmu lughah, dan semua tu duduk dalam satu lajnah, dan duduklah dalam satu majma' dan sebagainya. Kat situ keluarlah satu ijtihad jama'i. So itulah kita boleh katakan badil, nak cari orang yang sampai ke rutubatul ijtihad pada zaman sekarang, susah. Tapi bila dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu badan, maka benda tu tak mustahil untuk capai lah pada syurut-syurut ijtihad. So seterusnya at-taqlid wal ijtihad.
So tadi tu kita bincang pasal mufti dengan mustafti, dan sekarang kita masuk tentang perihal taklid dan juga ijtihad. So wat taqlid qabul qawlil qaili bila hujjatin yadhkuruha. Kan kata kat sini taklid ni maksud dia adalah kita menerima qaulul qail. Dan siapakah qail kat sini? Adakah ayyuhad? Dan adakah sesiapa sahaja kita dah katakan sebagai qail? Tak. Yang dimaksudkan dengan qail kat sini adalah al-mujtahid. Kan maksudnya kalau kita terima qaul mujtahid dan tanpa ada hujjah ataupun ada dalil dan sebagainya, maka kita dah dikira sebagai muqallid. Dan contohnya macam Imam Syafi'i, dia menyebutkan bahawa dan kalau air yang bawah daripada 2 kullah, dan bawah daripada 2 kullah bila bertemu dengan najis, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi kotor, dia akan jadi najasah. Kan? So maksudnya bila kita dengar qaul tu, okey, Imam Syafi'i cakap macam tu, kan itulah dia, itulah hukum syar'inya. Dan tanpa perlu kita ambil sebarang dalil, ataupun tanpa perlu kita baca apa, tanpa perlu Imam Syafi'i datangkan dalil daripada hadis dan sebagainya lah. Kan apa hadis Ibnu Umar tu, yang tak ingat kan, apa dia, maqalla min kullatain lam yahmil khabas, kan contohnya. Maksudnya bila dia dengar hadis tu, dia tak ada dia maksudnya dia dengar hadis tu, dia terus ikna, dia tak ada sampai nak kena okey mafhum pada hadis ni, kan mafhum daripada hadis ni menunjukkan bahawa bawah daripada 2 kullah ni najas, kan sebab apa? Dia tak ada kemampuan ataupun dia tak sampai ke situ. Bila dia dengar hadis tu, dia tak sampai idea mafhum, dia tak sampai apa mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, tak ada takhsisul umum dan sebagainya. So maksudnya kalau tak sampai ke tahap tu, maka dia tu kira level muqallid lah. Kan hatta walaupun dia hafal dalil tu, kan walaupun dia hafal hadis tu dan dia ijtihad ataupun dia faham sebagaimana yang difaham oleh Imam Syafi'i, itu pun tak menjadikan dia mujtahid. Sebab apa? Sebab dia masih ikut jalan yang dilakar, yang ditebas oleh Imam Syafi'i tu. Kan apa dia? Muntasib. Mujtahid muntasib ni, kan mujtahid muntasib ni pun dia macam mana? Dia ikut tarik yang sama, tapi boleh jadi dia dapat hukum yang berbeza. Dan berbeza dengan bawah dia mujtahid mazhab, dia ikut tarik yang sama dan dia akan ikut qaul imam mazhab tu. Kan? Macam mana? Qaulin macam contohnya? Kalau yang masalah kulatai tu dia bukan jamak yang berlaku. Antara apa dia? Kalau yang masalah kulatai tu ada 2 qaul yang dijamak. Kalau yang tu yang berlaku jamak tu di kalangan ulama. Maksud antara jamak yang mana? Kalau katakan ada 2 qaul. Ni maksud antara dalam mazhab ke ataupun dia ambil 2 qaul kemudian dia jamak. Dia last sekali maksudnya benda tu ditahrirkan, kan last sekali pada mujtahid futiyah tu kat mana sekali yang qaul yang paling tepat mengikut mazhab, pada Imam Nawawi, pada Imam Rafi'i dan sebagainya tu. So maksudnya untuk mentahrir aqwal last sekali tu, bukannya kalaulah mustafti ni bukan kerja dia untuk memilih, last sekali dia ikut pada mufti. Okey, ada 5 qaul dalam mazhab Syafi'i, aku nak pilih mana satu. Last sekali payahlah mujtahid futiyah kata yang paling tepat mengikut kaedah mazhab Syafi'i adalah qaul sekian contohnya. Maksudnya kalau sampai level-level kita boleh cuba-cuba, tapi qaul kita sendiri lam yu'tamad alaiha, kan melainkan dengan kaedah mazhab lah, kan bukannya rasanya taklah, kan dia rasanya boleh tapi datangkan hujah, kan apa kaedah yang kita pakai untuk kita mentarjihkan qaul ni dalam mazhab. ChatGPT. Wa taqlid qabul qawlil qail ay al-mujtahid bila hujjatin yadhkuruha. So fa'ala hadha qabul qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima dzakarahu min al-ahkam la yusamma taqlidan. Kan? So dia kata kat sini, so mengikut ta'rif ini, kan, orang yang menerima qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, fima dzakarahu min al-ahkam la yusamma taqlidan. Kan? Kalaulah kita ikut qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, maka tidak disebut sebagai taklid. Dan sebab apa? Sebab qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah hujjah. Dan dia sendiri adalah hujjah, maka bila kita ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
maka itu dah dikira sebagai taklid, and sebab taklid ni adalah terima tanpa hujah. Wa minhum man qala wa minhum man qala at-taqlidu qabulu qawli al-qaili wa anta la tadri min aina yaquluhu ay la ta'lamu ma'khadhahu fi dhalik. Sebahagian wa minal ulama, maksudnya wa minhum ni maksudnya daripada ulama usul fiqh lah, wa minal usuliyin lah. Man qala at-taqlid, yang dimaksudkan dengan taklid adalah qabulu qawli al-qail wa anta la tadri min aina yaquluhu ay la ta'lamu ma'khadhahu fi dhalik. Taklid ni adalah kita menerima qaulul qail tanpa kita tahu dari mana dia dapatkan qaul tersebut lah. Contohnya macam Imam Syafi'i tadi. Dia sebut tentang najasah, dari mana, macam mana dia boleh mengeluarkan hukum tersebut. Ay la ta'lamu ma'khadhahu fi dhalik. Fa in qulna inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas bi an yajtahid fayajuzu an yusamma qabula qawlihi taqlidan li ihtimalin an yakuna 'an ijtihad. Wa in qulna innahu la yajtahid wa innama yaqulu 'an wahyin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan li istinadihi ila al-wahyi. Okey, nak cerita pasal apa kat sini? Kat sini dia ada perbahasan mengenai adakah Nabi SAW boleh berijtihad atau tak. Maksudnya setiap pendapat, maksudnya al-aslu Nabi ni wahyu lah. Tapi ada masa waktu tu ataupun bila sampai satu nazilah wahyu tak turun, tapi Nabi SAW kena buat keputusan. So pada waktu keadaan tersebut, adakah apa yang Nabi SAW buat tu ijtihad ke ataupun tu adalah wahyu? Adakah Nabi SAW boleh ijtihad atau tak? So kat sini usul ataupun usuliyun ada dua mazhab lah. Ada dua mazhab. Tapi yang jumhur al-usuliyun mengatakan bahawa Nabi SAW boleh berijtihad. So tu dia kata kat sini. Fa in qulna inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas. Maksudnya Nabi SAW boleh berqiyas ataupun boleh berijtihad. Fayajuz an yusamma qabula qawlihi taqlidan. Bolehlah kita nak mengatakan bahawa apabila kita ikut Nabi SAW pun dikira sebagai taklid juga. Sebab apa? Sebab taklid ni adalah kita mengikut ijtihad orang. Fayajuz an yusamma qawlihi taqlidan lihtimalin an yakuna 'an ijtihad. Itu adalah kaul yang pertama yang dipegang oleh jumhurul usuliyun. Yang kedua, wa in qulna innahu la yajtahid. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi SAW yang tidak berijtihad. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat semuanya adalah daripada wahyu. Wa innama yaqulu 'an wahyin. Qaul Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya kat situ ada apa? In huwa. Kat situ ada in adalah lil hasr. Maksudnya semua yang dibuat tu adalah wahyu. Fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan listinadihi il wahyi. Maksudnya kalaulah kita ikut Nabi SAW, semua tu Nabi, kalau kita ikut apa yang sunnah Nabi sebut, maka itu bukanlah taklid, tapi itu adalah ittiba' min qabilil ittiba'. Ataupun sebab apa? Sebab tu sendiri adalah hujjah. So bila masuk dalam isu ijtihad Nabi SAW, maksudnya boleh adakah dia punya, ataupun kita masuk sikit kat situ. So jumhur usuliyun mengatakan Nabi SAW dia boleh berijtihad. Sebab apa? Allah Ta'ala menyuruh fa'tabiru ya ulil absar. Dan secara wakil pun sendiri Nabi SAW berijtihad. Contoh dalam isu tawanan perang Badar. Isu tawanan perang Badar, Nabi SAW tanya, dia musyawarah dengan sahabat, tanya kita nak buat apa dengan tawanan ni. Abu Bakar kata, kita tebuslah dia. Kita tebus dia. Maksudnya ada apa? Seorang tu tak silap 4,000 dinar seorang, lebih kurang. 4,000 dinar seorang. So Abu Bakar kata, kita jangan tebus dia, kita bunuh je dia terus. Tapi kemudian Nabi SAW dia cenderung kepada mazhab Abu Bakar. Sebab apa? Sebab menunjukkan Abu Bakar ni orangnya dia lembut, dan kata, sebab Abu Bakar kata boleh jadi bila kita lepaskan dia, dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala dan dia akan masuk Islam. So dan Nabi SAW cenderung kat situ. Sampailah hari esoknya, Umar bin Khattab jumpa Nabi SAW, Nabi SAW nangis dengan Abu Bakar. Kata, kenapa kau nangis ni? Kenapa kau nangis wahai Nabi SAW? Kalaulah benda ni patut untuk nangisi, aku akan nangisi. Kalau tak pun aku akan cuba untuk menangis juga. So rupanya selepas tu turun firman Allah, turun wahyu Allah Ta'ala menyebut, ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut untuk seorang nabi untuk
ada tawanan perang and sampailah yuskhina fil ard ni maksudnya mubalaghah fil qital, and maksudnya sampai ke tahap dia digeruni barulah boleh untuk mengambil tawanan perang and untuk ditebus dan sebagainya. And so maksudnya wahyu itu datang untuk membetulkan ataupun untuk takrir, untuk membetulkan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. And kat situ menunjukkan bahawa wahyu yang sebenarnya cenderung kepada qaul Umar. And tapi maksudnya adakah ini aib? And dia tidak aib lah. And sebab apa? Sebab Nabi SAW kenapa dia berijtihad? Supaya nak mengajar umat dia untuk berijtihad. And kenapa dia boleh salah? Menunjukkan bahawa dalam ijtihad boleh salah dan boleh betul. And so semua tu adalah sunnah. And kenapa Nabi SAW boleh terlepas, boleh terbangun solat subuh pada waktu pada waktu matahari dah tegak. And sebab apa? Sebab sebagai sunnah. Contohnya. Dan juga banyak lagi Nabi terlepas rakaat supaya apa? Sebenarnya kalau terlupa rakaat macam mana nak istidrak rakaat tu, rupanya kena sujud sahwi dan sebagainya. So semua tu adalah sunnah. So bukan aib untuk Nabi salah dalam ijtihad. Tapi maksudnya yang nak kata maksum, maksum tu adalah maksum daripada maksiat, maksum dalam melakukan dosa, maksum dalam akidah dan sebagainya lah. Manakala dalam ijtihad dikata kat sini, fa in ijtahada fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Dia tidak sampai ke tahap maksiat. Okey. So faham kat situ? Maksudnya kat sini ada dua qaul mengatakan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh ijtihad atau tak. So siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berijtihad, maka kita menerima qaul Nabi adalah boleh dikira sebagai taklid. Tapi yang siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ijtihad, maka itu adalah sebahagian daripada, maksud dia adalah istinad ataupun ittiba'. Qaulihi muttaqlidan fala yusamma qabul qaulihi taqlidan li istinadihi ila al-wahyi. Tunggu ya. Okey, seterusnya dia sebut kat sini, qala al-muallif wa amma al-ijtihad fa huwa bazlul wus'i fi bulughil gharad, iaitu dia mencurah segala kemampuan dia untuk mencapai dia punya tujuan dia. Al-maqsud min al-ilmi li yahsula lahu. Al-gharad al-maqsud maksudnya dia punya kehendak ataupun tujuan yang dia nak daripada ilmu tu, li yahsula lahu. Lahu ni maksud dia apa? Lahu ni adalah al-ilmu bil hukum. Supaya dia boleh sampai kepada hukum syar'i itu. So kalau Imam Ghazali dia mentakrifkan ijtihad ni sebagai apa, dalam Mustasfa Imam Ghazali disebut an yabzul al-wus'a bihaitsu yahussu min nafsihi bil ajzi an mazid at-talab. Kata kat sini dia mengusaha ataupun dia mencurah segala keringat dia ataupun segala usaha dia untuk ni ada tambah, maksudnya daripada takrifan lain, murad dia adalah untuk menghasilkan li tahsil zan bi hukmin syar'i, supaya dia boleh capai hukum syar'i itu. Tapi adakah bazal wus'i ni sampai tahap mana? Adakah dengan kita sekadar selak-selak muka surat sikit terus sampai ke hukum itu dah kira ni, ataupun kita buka-buka sikit tafsir, buka syarah hadis sikit, Google sini sikit sana sikit, itu dah kira sebagai ijtihad? Tak, dia kata bihaisu yahussu min nafsihi bil ajzi
an mazidit talab, yahissu. Hassa yahissu, bihaisu yahissu min nafsihi bil ajzi an mazidit talab, sampailah dia merasakan daripada diri dia sendiri dia dah tak mampu nak buat lebih lagi daripada tu. Kita dah sampai limit dia, dah sampai semua jenis rujukan dia dah rujuk, dan dia capai kepada satu hukum syar'i, itulah baru dikatakan ijtihad. Tapi kalau dia rasa kuasa boleh buat lebih lagi ni, so selagi ada rasa tu dia kena cuba lagi, sampailah ini sampai bagi dia inilah dia qaulul haq fi hadhil masalah, inilah bagi dia yang paling tepat, inilah dia hukum syar'i di sisi Allah Taala bil ajzi an mazidit talab. So masuk kalau tengok takrif Ghazali, bila anda tengok takrifan-takrifan ulama lain, yang bil ajzi an mazidit talab, qaid mengatakan tak mampu untuk buat lebih pada ni, ni hanya daripada Imam Ghazali ya. Maksudnya nak kata selagi tak sampai ke tahap tu, maka tu bukanlah ijtihad. Itu hanyalah mungkin pada muhawalah, ataupun muzakarah ke, ataupun bahs. Tapi maksudnya untuk sampai ke level ijtihad, dia kena sampai ke level al-ajzu an mazidit talab lah. So kata kat sini, liyahsula lahu ay al-ilmu bil hukmi syar'i. Kata kat sini, fal mujtahid in kana kamilal alati fil ijtihad kama taqaddam. So seorang mujtahid ni bila dia mempunyai kamilal alah, maksudnya dia ada alat-alat untuk berijtihad, untuk beristinbat, kama taqaddam, fa in ijtahada fil furu' fa asaba falahu ajran. So orang yang jenis yang macam ni, orang yang ada kemampuan cukup alat dia, bila dia berijtihad dan betul, ataupun dia mencapai sawab tu, maka bagi dia 2 pahala, ala ijtihadi wa isabatihi, wa in ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun wahid ala ijtihadihi. So mafhum dia apa kat sini, mafhum daripada kalam Imam Juwaini kat sini. So mujtahid, mujtahid yang dia punya alat dia ataupun naqisal alah, kalau dia ijtihad, maka dia takkan dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia hanya dia memandai-mandai dalam ijtihad dia. Dia tak ada kemampuan pun. Hatta walaupun dia ni mencapai hukum yang sama dengan ataupun mencapai hukum yang betul, dia tak dikira. Sebab apa? Sebab dia bukannya ijtihad dia ala ilm. Ijtihad dia adalah mengikut dia punya memandai-mandai dia. Wa sayati dalilu dhalik. Disebut kat sini. Dan akan sampai ataupun nanti dia akan sebutkan apakah dalilnya. So masuk kat sini. Dia sebut qala al-muallif wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musib bina'an ala anna hukm Allah fi haqqihi wa haqqi muqallidihi ma adda ilaihi ijtihaduh. Okey. So kita masuk satu perbahasan yang besar, satu perbahasan yang mungkin kita boleh tahu bahasan besar dalam usul fiqh lah, iaitu adakah hal kullu mujtahidin fil furu' musib, ataupun Dr. Mahmud dia tulis kitab dia at-taswib wa takhti'ah fil ijtihad. Maksudnya okey, adakah semua orang berijtihad, adakah semua ni betul? So kat sini dia kembali kepada satu usul ataupun satu permasalahan besar, adakah hukum di sisi Allah satu ke dia banyak? So ulama dia tafsil, dia tafsilkan, dia kata okey, ini mengikut perbahasan jumhur lah. Okey, perbahasan jumhur dia kata okey, hukumullah taala, kita dah mudahkan, hukum di sisi Allah taala kalau dalam isu usul ataupun isu aqdiyah ataupun usul i'tiqad, maka hukum dia di sisi Allah adalah satu. Tapi manakala di sisi dalam perbahasan furu' maka dia mutaaddid lah. Okey, maksudnya boleh untuk kita, maksudnya di mana dalam isu kalau dalam isu tadi, dalam isu usul, siapa yang salah kat situ maka dia akan berdosa. Tapi dalam furu' kalau dia salah, dia tak akan dapat dosa lah. Okey, kat sini disebut minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musib, wa minhum bina'an ala anna hukm Allah fi haqqihi wa haqqi muqallidihi ma adda ilaihi ijtihaduh. Sebahagian yang menyebut bahawa setiap yang ijtihad dalam furu' maka dia adalah musib. Musib sebab apa? Bina'an ala anna hukm Allah, di sisi dia, sebab apa dia dah berijtihad, maka dia sampai ke tahap tu, maka itulah hukum Allah di sisi dia dan di sisi muqallid dia. So ni adalah pandangan, ni bukanlah pandangan jumhur, bukan pandangan jumhur. Pandangan ni dinisbahkan kepada Al-Ash'ari, Buhasan Ash'ari dan juga Al-Baqilani. Kalau kita tengok dekat dalam syarah ataupun hasyiah bawah tu, Al-Ash'ari wal-Baqilani.
So jumhur kata apa? And jumhur mengatakan sebenarnya hukum di sisi Allah adalah wahid. Kan? Ada satu sahaja hukum di sisi Allah. Ini dalam furu', hukum di sisi Allah ada satu sahaja. Tapi maksudnya siapa yang salah, kan, dia dapat satu pahala. Siapa yang betul, dia akan dapat 2 pahala. Kan? Bihaqi wa adda ilaihi ijtihadu. Okey. Dan yang melihat bahawa, so maksudnya soalan dia adalah bila kita nak tahu hukum yang kita ikut ataupun hukum yang diijtihadkan tu betul di sisi Allah atau tak, kita hanya akan tahu semua benda tu pada hari kiamat. Sebab apalah sekali semua ijtihad ni, semua ni adalah zanni. Ijtihad zanni, bukannya qat'i. Kita tak akan tahu satu benda tu. Maksudnya memang Allah jadikan, kalau kita, Allah menyusun semua adillah pada tempat yang qat'i, akan ada dia punya amarah dia menunjukkan bahawa hukum tu qat'i. Tak boleh khilaf kat situ. Tapi contohnya pada tempat-tempat lain, tempat-tempat yang memang dimaksudkan ataupun tujuan dia memang untuk diikhtilaf, maka kat situ memang takat itulah yang Allah letakkan supaya umat dia ni, supaya supaya sekali untuk kemudahan umat lah. Macam disebut oleh Umar Abdul Aziz lah. Dia kata alangkah baiknya, kan. Maksudnya dia kata alangkah baiknya ikhtilafus sahabah, secara ringkas, nak tak ingat ibarah dia apa. Nanti maksudnya dia kata memang itulah hikmah daripada ikhtilaf para sahabat, supaya bagi keringanan pada umat dia lah. Bukannya semua kena satu mazhab yang satu, semua tu kena satu tariq, semua tu kena satu hukum. Sebab kalau tak, last sekali kita akan nampak dia akan menjadi sempit lah. So kat sini kira ada 2 mazhab. Ataupun ringkasan dia, kita boleh kata ringkasan perbahasan ni, Imam Ibnu Daqiq Al-Id dia ringkaskan dalam permasalahan hal kullu mujtahid fil furu' musib. So Ibnu Daqiq Al-Id dia ringkaskan, ada, kita boleh tengok permasalahan ni dengan 2 sudut. 2 sudut. Yang pertama adalah sudut yang pertama dari sudut matlub bil ijtihad, yang kedua isabatul haq. Ni sudut yang pertama lah. Sudut yang kedua adalah taklif ma la yutaq. So kalau dari sudut pandang orang yang melihat bahawa dia ada istilah, dia ada 2 kelompok, al-musawwibah dan juga al-mukhatti'ah. Al-musawwibah ni adalah apa? Dia ni adalah golongan yang melihat bahawa semua mujtahid fil furu'i musib. Al-mukhatti'ah adalah yang melihat bahawa orang selain daripada apa? Al-haq indallah wahid sahaja. Manakala yang lain semua adalah khata'. So golongan yang apa? So dia kata kat sini al-musawwibah dia melihat dari sudut pandang yang ni. Dia melihat pada sudut pandang bahawa taklif ma la yutaq, untuk seorang tu mencapai al-haq, kita nak tahu bahawa benda tu memang inilah hukum di sisi Allah, mustahil untuk kita dapat hukum tersebut. Mustahil untuk kita dapat nak tahu bahawa inilah yang Allah kehendaki, hadha huwa ainul haq, mustahil untuk dapat. So maksudnya apa yang dia mampu adalah kita ijtihad, maka semua yang berijtihad maka semua akan dapat pahala, semua akan dapat kira sawab lah. Manakala al-mukhatti'ah dia melihat dari sudut pandang yang ni. Dia kata, okay, kita ni semua matlub bil ijtihad, Nabi
Allah Ta'ala sebut fa'tabiru ya ulil absar, kan? Lepas tu Nabi SAW, man ijtahada falahu ajran, man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. So dia dapat seorang yang yang berijtihad, first kali dia akan, semua yang berijtihad akan dapat pahala yang ni, yang pertama. Yang kedua, siapa yang betul, maka dia akan dapat 2 pahala yang kat sini. Tapi siapa yang salah, dia hanya dapat 1 pahala sahaja. So al-musawwibah ni sudut pandang dia yang kat sini, tapi al-mukhatti'ah sudut pandang dia adalah pada isu yang kat sini ya. So ini adalah macam mana Ibnu Daqiq Al-Eid dia meringkaskan perbahasan al-musawwibah, al-mukhatti'ah dalam ijtihad. So itu dalam perbahasan furu' fiqhiyah lah. So dia kata kat sini, wala yajuz an yuqal kullu mujtahidin fil usulil kalamiyah ay al-i'tiqad. Tidak, so manakala dalam isu masail i'tiqad, tak boleh untuk kita mengkiaskan atau tak boleh ada perbahasan kullu mujtahid fil usul musib. Lianna dhalika yuaddi ila taswibi ahli ad-dalalati minan nasara. Sebab kalaulah kita boleh katakan mujtahidin dalam i'tiqad semuanya boleh betul, maka kita akan mengatakan Nasara, Yahud pun boleh betul juga. Fi qawlihim bitaslisi wal majusi fi qawlihim bil aslain lil alam. Dengan akidah Trinity, kan 3 serangkai dengan akidah Trinity ahlu Nasara, orang kafir, dan juga al-majus, akidah al-majus yang mengatakan fi qawlihim bil aslaini lil alam. Dia kata dia melihat bahawa alam ni datangnya daripada an-nur wa zulmah, daripada cahaya dan kegelapan. Di sisi majusi, cahaya dan kegelapan ni qadim, daripada zaman dulu lagi dah ada. Lepas tu dari ketika situ adanya Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya ni syarul dia pada waktu pagi, dan Tuhan kegelapan ni syarul dia pada waktu malam. Kata kebaikan ni hanya ada pada waktu pagi. Sebab apa? Sebab Tuhan cahaya ni kita Tuhan yang baik, dan waktu malam adalah Tuhan kejahatan, so kejahatan semuanya pada waktu malam. Ini adalah akidah majusi lah bil ikhtisar. Dan juga wal kufar fi nafyihim at-tauhid wa ba'tsatir rusul wal ma'ad fil akhirah. Ni pun maksudnya kalau kita mengatakan fil usul kalau setiap mujtahid dalam usul kalamiyah ni musib, maksudnya kita akan mengikrar bahawa semua benda ni boleh berlaku, semua benda ni boleh termasuk, boleh dikira sebagai betul di sisi Allah Ta'ala. Kadzalika wal mulhidin fi nafyihim sifatihi ta'ala kal kalam. So apakah yang dimaksudkan dengan mulhid kat sini? Mulhid yang ada dalam kitab zaman dulu ni bukanlah mulhid yang kita faham sekarang lah. Mulhid yang kita faham sekarang adalah apa? Adalah atheist. Tapi mulhid yang dimaksudkan dekat sini adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah lah. Maksud kat sini adalah al-mu'tazilah. Dan furuq ad-dallah lah. Al-Qaramitah dan sebagainya. Syiah Ismailiyah, Batiniyah, semua tu. Fi nafyihim sifatihi ta'ala kal kalam. Sebab apa? Sebab mereka ini menafikan sifat Allah Ta'ala al-kalam wa khulqihi af'alil ibad. Ini maksud ni dengan perbahasan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni melihat bahawa seorang hamba tu mencipta dia punya perbuatan dia sendiri. Wa kaunihi mar'iyan fil akhirah. Dan Allah Ta'ala dan maksudnya Mu'tazilah ni menafikan bahawa Allah ni boleh dilihat di akhirat. So maksudnya nak kata dalam usul kalamiyah, usul i'tiqadiyah, kita tak boleh mengatakan bahawa kullu mujtahidin fil usuli musib. Tak boleh. Sebab apa? Dalam usul dia adalah antara al-haq wal batil. Tapi manakala dalam furu' maka dia ada darajat dia juga. Dia mungkin boleh jadi antara as-sawab wal aswab. Satu ni betul, satu lagi ni lagi betul. Sebagaimana Imam Syafi'i bila dia munazarah dengan orang, dia akan kata qawli sawab yahtamilu al-khata'. Qawlu ghairi khata' yahtamilu as-sawab. Maksudnya dia tidak menafikan bahawa qaul khasam dia tu, qaul orang yang berdebat dengan dia tu boleh jadi ada sudut kebenaran dia juga. Macam tu juga Imam kalau kita tengok dalam Bidayatul Mujtahid, Ibn Rushd pun ada sebut, bila mana antara perbahasan antara jumhur dengan Hanafiyah dalam qauluhu ta'ala fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. So taharah fa iza tatahharna tu
So jumhur melihat bahawa taharah yang dimaksudkan kat situ adalah datangnya selepas mandi. Kan? Selepas habisnya datang bulan and mandi and barulah hukumnya sebagai hukum orang yang tak ada haid. Tapi maksudnya Hanafiyah dekat situ dia melihat dimaksudkan dengan taharah tu adalah an-naqa' daripada dam. Berhentinya darah, maka hukum dia habislah haid tu, tak payah mandi dulu. So kat situ maksudnya bila kita tengok dua-dua tu muhtamal. Dua-dua maksud tu ada wajah dia. Dua-dua tu maksudnya ada satu betul, ada satu yang lagi betul. Tapi bukannya satu betul dan satu salah. Tapi dua-dua tu betul dan satu lagi tu lagi betul. Dua-dua tu ada dia punya wajhu sawab dia lah. So dia kata kat sini, wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Dalil yang mengatakan laisa kullu ni ataupun iaitu al-mukhatti'ah. Imam Juwaini dia sebut dalil mukhatti'ah kat sini laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Wajhud dalil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatta'a al-mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra wa lafz al-Bukhari idza ijtahada al-hakim fa hakama fa asaba falahu ajran wa idza hakama fa akhta'a falahu ajr. So dalil dia adalah Nabi SAW sendiri menyebut siapa yang berijtihad dan dengan ijtihad dia mencapai kepada kebenaran betul dia punya ijtihad dia, maka dia akan dapat 2 pahala. Siapa yang berijtihad kemudian ijtihad dia salah, maka dapat 1 pahala. So menunjukkan bahawa adalah ijtihad yang salah. So itulah dia wajhud dalal. Itulah dia menunjukkan bahawa bukan semua yang berijtihad tu betul. Tapi maksudnya dia kata salah tu bukannya, maksudnya kita kena faham salah ni bukannya bermaksud dosa lah, melainkan pada usulul i'tiqad. Jadi dengan tu maka tamatlah Syarhul Mahalli 'ala al-Waraqat li Imam Jalaluddin, Syarhul Imam Jalaluddin al-Mahalli al-Waraqat li Imam al-Haramain al-Juwaini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.